Dalam satu hadis Nabi bagi tahu dia al-mar'u ala dini khalilih. Seorang itu berada di atas agama kawan dia. Kalau baik kawan dia, maka baik dia. Maknanya seolah-olahnya Nabi suruh falyanzur ahadukum man yukhalil. Hendaklah kamu pilih dengan siapa kamu nak berkawan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kita bersama dengan Maulana Wan Tahir sekali lagi. Dan Maulana, terima kasih banyak. Sama. Lagi dan lagi. Alhamdulillah. Okay Maulana, soalan simple untuk umat akhir zaman sekarang ni. Ada beberapa soalan. Kenapa akhir zaman ni banyak sangat penyakit anxiety? Gelisah. Adakah ni normal? Dan ada tak amalan untuk selesaikan penyakit ni? Jadi Alhamdulillah, pertama sekali bersyukur pada Allah SWT jugalah. Dia lah yang mengatur segala yang ada di alam ini, sama ada di langit maupun di bumi. Jadi Allah SWT juga yang membolak-balik hati kita. Dan kita doa moga Allah SWT bolak-balikkan hati kita pada taat pada dia. Dan bila kita sebut tentang anxiety lah ataupun gelisah dan sebagainya, jadi kita ingat kepada rukun iman kita lah. Okay. Rukun iman kita yang terakhir tu, yang keenam adalah bagaimana kita beriman dengan takdir, baik dan juga buruk. Jadi orang yang beriman ni, kita ada satu keimanan, iaitu kita menerima takdir Allah tadi. Kalau baik, baiklah untuk kita. Kalau buruk, maka buruk. Bukan maksud buruk tadi yang kita nampak, oh habislah keburukan, kebinasaan dan sebagainya. Dia contoh macam ni. Kita berniaga. Berniaga. Kalaulah kita berjaya dalam perniagaan, kita dapat untung yang besar, seronok tak? Sangat seronok. Seronok. Tapi andai katalah kita berniaga, tapi kita tak dapat niaga untung yang besar, ataupun kita gagal dalam perniagaan kita rugi. Kita sedih tak? Sedih ni adalah takdir buruk. Jadi bagi orang yang beriman, yang tadi, yang untung tadi, takdir baik tadi, kita seronok sangat. Kenapa? Ini adalah ketentuan Allah SWT. Kadang-kadang kita sujud syukur, kita berilah orang. Tapi apabila kita gagal ataupun kita rugi, ini takdir buruk bagi kita. Allah nak tengok kita respon kita macam mana. Bagi orang yang beriman, kita akan, ya Allah, aku dah usaha dah. Mungkin ada baiknya yang kau telah tetapkan, ya Allah, aku terima. Maka Allah akan campakkan ketenangan dalam hati kita. Tapi kalau seorang ini, dia susah nak terima takdir, maka di situ hati dia akan gelisah. Kenapa? Redha kan? Waktu tu dia susah untuk menerima. Tak redha lah ceritanya. Redha. Jadi dia susah nak menerima. Pada waktu tu, antara salah satu azab bagi orang yang tak terima takdir ni adalah hati dia gelisah. Sebab itu kita tengok orang yang kufur lah. Kufur pada Allah SWT, maka dia ambil jalan lah sekali apa dia? Bunuh diri. Kita orang beriman tak? Orang beriman ni last sekali, tak apalah ya Allah, ni kan Tuhan-Mu ya Allah, aku hamba-Mu redha ya Allah. Dah. Lalu Allah campak ketenangan, bila tenang tu hati, ya Allah, tak apalah, kita cuba cara lain. Jadi salah satu ni untuk nak elakkan diri kita daripada gelisah dan juga anxiety tadi, kita terima ni ketentuan Allah SWT, takdir Allah SWT buat kita. Kita usaha lagi buat, tapi dalam masa yang sama kita hilangkan pengaruh kita daripada gangguan-gangguan luar lah. Kadang-kadang orang anxiety ni, satu adalah masalah hasad dia, cuba-cuba tak dapat. Kemudian yang kedua, kadang-kadang tekanan daripada pihak luar. Tekanan paksa, jadi membuatkan, kalau bahasa sekarang ni, menekan hidup yang menekan. Jadi paksaan tadi membuatkan kita jadi, Allah, kadang terkejar dengan hutang lah, terkejar dengan apa. Jadi memang betul dalam hadis Nabi SAW, Nabi ada ajar kita satu doa. Doa kita, ya Allah, aku mohon perlindungan-Mu daripada kesedihan. Dan kesedihan kita mohon. Begitu juga kita mohon daripada hutang. Yang mana hutang, kemudian kita mohon daripada kekuasaan orang ke atas kita. Begitu juga ghalabah dain. Kenapa? Ghalabah hutang ataupun paksaan orang ke atas kita ni membuatkan kita ni akan rasa macam, Allah, seksa sangat tu duduk.
Sebab apa? Perhutangan ni membuatkan seorang tadi boleh jadi hamba. Sebabkan hutang tadi. Kadang-kadang banyak kita anxiety disebabkan ni juga. Tekanan dalam kehidupan, tak kira segi hutang ataupun kontrol orang ke atas dia dan sebagainya, boleh menyebabkan anxiety. Pada waktu tu, kita tengok dunia ni adalah keperluan. Kita hidup saja untuk keperluan kita. Jangan tengok orang luar. Sebab apa? Bila kita tengok orang luar, kita takkan puas hati. Syukur tadi akan mendatangkan ketenangan dalam hati kita. Bagaimana kita nak dapatkan sifat syukur tadi? Kita jangan tengok orang atas kita. Salah satu punca anxiety bila kita bandingkan kehidupan kita tak sesempurna kehidupan orang lain. Ya, betul. Okey. Kita tak perlu. Kita tengok kehidupan kita ni. Kita jangan tengok orang yang di atas. Memang takkan cukup. Kita tengok orang yang di bawah. Orang kata nak ambil contoh berjaya, ikut orang berjaya. Ikut orang berjaya, ikut Nabi dan sahabat. Okay. Bila kita tengok Nabi dan sahabat, rasanya macam tak ada harta pun akhir-akhir dia. Nampak harta banyak datang, sekali banyak keluar kerana agama. Tapi kita ambil cara orang lain ni, nampaknya sampai mati banyak harta. Betul. Jadi last sekali kita pun mikir, gelisah hati kita nak jaga harta kita lagi. Orang nak curi ke, orang apa ke, orang nak scam bagainya, dah gelisah dah kat situ. Saya silap orang yang kaya punya anxiety juga. Orang miskin tak ada. Jadi kita tengok orang yang bawah. Iaitu kalau kita ada kereta, kita tengoklah orang ni bawa motor, tengok hujan kena, tengok terpaksa duduk tepi, kita alhamdulillah ada kereta. Kalau kita ada motor, kita tengok orang ada basikal, maka hati tu dapat efek syukur. Kemudian begitu juga, kita jangan banding-banding. Contohlah dalam orang cerita pasal, suami saya begini bagus, gini-gini buat gini, isteri saya buat gini-gini. Kita jangan bandingkan dia. Kita banding apa yang Allah beri pada kita. Kenapa? Kelebihan yang ada pada kita tak ada pada orang tu pun. Orang tu mencerita kebahagiaan, hanya lakonan semata-mata. Kalau tengok dalam kehidupan dia, penuh kegelisahan. Dia expose yang baik, mana ada orang nak expose yang buruk. Jadi kita tengok kelebihan yang ada pada kita yang Allah beri. Jangan tengok kelebihan yang ada pada orang tadi. Jadi secara tak langsung, hati lah. Ya, betul. Ini masalah hati. Kadang-kadang kita tak syukur apa yang ada pada kita. Sebab apa? Apa yang Allah SWT beri pada kita ni. Banyak hari ni orang, dia kata dia nak lah kehidupan macam orang tu apa semua. Kan? Dia lupa yang ada pada dia ni. Yang pada dia. Bila dia cuba terjun kat sana, ya Allah, aku kalau boleh dapat patah balik. Ya. Sebab apa? Rupanya, itu nampak je luaran okey. Rupanya dalam dia penuh dengan azab. Jadi kita hargailah apa yang ada. Kembali pada kehidupan kita pada hari ni, budak-budak suka expose dekat media sosial sebagainya. Dan memang kita tahu Allah SWT cerita kehidupan kita ada peringkat-peringkat. Okey. Ya Allah SWT sebut dalam Quran, "I'lamu annamal hayatud dunya la'ibun wa lahwun wa zinatun wa tafakhurun bainakum wa takathurun fil amwali wal aulad." Pertama, peringkat pertama kita peringkat kanak-kanak. Peringkat kanak-kanak ni dia suka main. Okey. Dia suka main. Main ni maksudnya buat tak tahu kiri kanan. Orang nak cakap apa pun tak, dia akan main juga. Pasal itu kita tengok budak-budak kalau pergi masjid, umur yang bawah 10 tahun ni dia pergi masjid, orang marah sini, dia pergi main sana. Dia tak terasa punya. Tak makan sama. Sebab apa? Sebab umur dia umur main. Umur sini tak terasa punya. Kalau tak bagi main kat sini, dia main tempat lain. Ada. Lepas tu kita akan pergi pada umur yang meningkat sikit, iaitu keremajaan. Keremajaan ni dia panggil lahu. Dia suka buat benda-benda lahu, benda-benda yang dapat perhatian. Bila orang tak beri perhatian pada dia, dia mula rasa, kenapa? Sebab apa? Dia buat satu perkara, dia nak respon daripada orang. Ini jiwa-jiwa keremajaan. Dan tengok, dia pun beli ni, dia nak, orang tak like dia. Kenapa orang tak like aku? Sedih dia. Orang like, sonok. Ini jiwa-jiwa keremajaan. Kemudian kita akan pergi pula pada jiwa kedewasaan. Bila pergi pada kedewasaan, kita mula dah fikir apa. Sebab itu kematangan mula mendatang. Jadi pada waktu tu dia buat, kadang-kadang dia tak perhati dah kiri kanan, tak apa lantak. Aku kalau nak habiskan masa dengan fikir, tak habis cerita. Aku dibuat concentrate. Buat sesuatu. Ini dipanggil apa? Mula-mula dia pergi pada satu peringkat apa? Tengok pada apa dia? Pada keindahan. Keindahan, zinah. Kan? Dia tak ada dah tengok pada kecantikan semata-mata. Dia nak tengok pada keindahan. Ini peringkat yang orang tengok pada keindahan, perhiasan semata-mata. Dan Al-Quran sebut kan, la'ib, lahu, kemudian zina. Jadi peringkat yang seterusnya ada peringkat kita nak, kalau boleh cantik.
Rumah kita tu, rumah dah cantik dah. Okey. Tapi kita nak tambah lagi. Nak bagi hias. Kereta dah cantik dah. Betul. Kita nak hias bagi cantik. Betul. Jadi kita seronok lah perhiasan dan sebagainya. Jadi ada peringkat macam tu akan ada. Salah tak mana? Dah dia duduk dalam dunia, memang dia ada keinginan macam tu. Cuma berpada-pada dalam perhiasan tadi. Okey. Kadang-kadang dalam perhiasan tu orang berlebih-lebihan sehingga boleh merosakkan orang lain. Orang tak dapat benda tu, kita tunjukkan. Jadi kan kita membuatkan orang tu jatuh ke dalam ketidakpuasan dan sebagainya. Kadang-kadang boleh membuatkan orang tu jatuh ke dalam lembah jenayah untuk mendapatkan benda tadi dan sebagainya. Jadi saya tak langsung kita ingat kita buat baik lah. Rupanya kita menyebabkan orang jadi macam ni dan sebagainya. Kalau okey, balik kepada hati tu mana untuk bulan puasa ni lah. Pos ibadah macam mana? Contoh ialah boleh lepas selesai berbuka, kurma, ayam panggang, itik salai, semua satu hal pos. Perjalanan ke masjid, ini first Ramadan, pos lagi. Full solat selesai. Istiqomah 30 hari posting. Kalau niat dia untuk menunjuk-nunjuk, maka riak ni adalah satu benda yang sangat besarlah dosa di sisi Allah SWT. Tapi kalau dia niat untuk targhib, untuk mengajak orang buat baik, maka salah satu galakan juga supaya orang yang buat baik ni. Tapi kita tengok satu amalan yang baik ni kalau boleh biar buat secara senyap, tak payah dipost. Itu yang bagus. Melainkan kalau kita tengok ada peluang untuk orang dapat buat kebaikan yang sama. Dengan alasan kalau saya buat diam, tak post, orang tak tahu. Itu maksud tempulang pada niat dia tadi. Niat. Kalau dia nampak benda tu boleh jadi motivasi bagi orang lain, okey. Tapi kalau disertai dengan riak, contoh, saya boleh buat, kadang-kadang kamu tak boleh buat. Ataupun saya pandai, kamu tak pandai. Tengok saya ahli ibadat, kamu bukan ahli ibadat. Contohlah, tengok. Maka pada waktu tu riak. Antara dosa riak ni di akhirat sana nanti Allah SWT kata, kau minta lah pahala dengan orang tu. Allah. Jadi tu nak bagi tahu, inna asyaddan nasi adaban. Ini yang merupakan salah satu azab yang paling besar lah. Kenapa orang yang tak boleh bagi pada kita, Allah suruh minta pada dia. Maksud mana, esok sesiapa yang ada niat nak tunjuk kat individu seseorang tu, kat akhirat esok Allah Ta'ala akan cakap, pergilah minta balik. Itu. Habis. Allah. Jadi, kita risau lah. Kan? Jadi, kalaulah kita yang orang buat macam tu, kita kalau ada niat macam tu, kita bertaubatlah pada Allah SWT. Ya Allah, dulu aku buat ini, ya Allah maafkanlah aku, ya Allah. Jadi kita buat ni kerana Allah SWT. Kalau boleh, macam tadilah. Iaitu tangan kanan buat baik, tangan kiri tak tahu. Orang pun tak tahu. Kebaikan tadi. Tak payah. Walaupun kita nampak benda tu baik, tapi dia akan menjadi buruk kalau niat kita salah. Wallahualam. Okey, mana? Semua ni berkaitan dengan hati lah. Ya. Tasawuf. Perkataan ni untuk orang awam macam saya ni terlalu berat dan rasa macam seram bila sekali dengar. Macam mana nak bantu untuk orang awam macam saya ni? Tak, sebenarnya tasawuf ni satu istilah saja. Macam kita cerita pada awal. Kalau kamu tak boleh nak terima dengan istilah tasawuf, tak ada masalah. Kamu boleh terima istilah lain. Istilah tazkiyah ke. Ataupun rasa semua ni berat lah istilah ni. Betul. Kamu boleh ambil satu istilah ini, penyucian jiwa. Takkan semua orang tak nak suci jiwa dia. Betul. Itu je. Itu maksud dia yang pada tujuan yang sama, iaitu bagaimana kita nak sucikan jiwa kita supaya jiwa kita ni buanglah terkeluarlah sifat-sifat mazmumah, sifat-sifat yang keji daripada hati kita ni, datangkan sifat-sifat yang terpuji. Itu ya tujuan dia. Sebab bila soalan macam ni mana, contohlah, awak belajar tasawuf ke? Kita jadi macam tak. Dah jadi seram dah. Padahal maksud pun tak tahu apa. Ya, betul. Jadi soalan macam ni, orang kata kamu belajar fiqah ke? Saya tak belajar fiqah. Jadi kenapa nak takut dengan fiqah pula? Kerana fiqah tu adalah salah satu cara untuk kita nak mengamalkan perintah Allah. Tasawuf pun sama juga. Kenapa kita nak takut dengan tasawuf pula? Sebab tasawuf tu salah satu perintah Allah supaya betulkan hati kita, supaya dekat dengan Allah. Itu tujuan dia. Tapi kalau takut dengan nama, tak apa, boleh kita, sebab nama tu sekadar istilah sahaja supaya nak mudah. Tapi bila kita sebut tasawuf, apa yang kita belajar, itulah yang kita belajar. Ulama-ulama besar dulu mana memang tasawuf ni compulsory lah. Ya, kebanyakannya. Kalau macam saya lah, terutama sekali di dunia India dan Islam, kalau kita dengar dengan ilmu yang hebat lah dalam masalah tafsir dan juga hadis. Sehingga guru saya
Dia beritahu, kalau kamu belajar hadis, kalau kamu tidak salut dengan tasawuf, maka hadis kamu ni akan menjadi pedang yang boleh melukakan umat. Ilmu kamu ni. Sebab apa kita ada ilmu-ilmu ni, kemudian kita tak perasan yang bahawasanya kadang kita guna tu pada benda yang salah. Okay. Maksudnya kita nak kalau boleh orang ni amal perintah Allah. Betul. Tapi kadang-kadang dalam masa yang sama kita condemn orang, pom. Dia sekali luka pada orang tadi buatkan orang tu jauh. Sebab itu orang yang ada ilmu sahaja tapi tak dibalut dengan tazkiyah, tasawuf, seolah-olah orang yang ada pedang tapi tak ada sarung. Jadi pedang tadi boleh kena pada sesiapa saja, tapi kalau sarung dia akan keluar pada tempat dia. Maksudnya untuk individu ni, sesiapa yang belajar tasawuf, maka dia akan belajar uruskan ego dia. Ya, betul. Antara salah satunya sifat takabur, sifat sombong, sifat marah tadi, kemudian sifat hasad, dengki. Ini semuanya akan ditarbiah supaya hilangkan sifat-sifat ni. Sifat pandang rendah pada orang. Semua sehingga dia bawa kepada sifat ni, Masya Allah. Sifat macam mana yang Nabi SAW bawa. Itu. Nak kata jadi macam sifat malaikat lah. Maksud malaikat tak akan buat salah. Kita ni beza dengan malaikat. Kita ni Alhamdulillah lah, Allah SWT jadikan kita manusia makhluk yang paling afdal. Makhluk yang paling afdal. Sebab itu kata di antara malaikat dengan kita, siapa yang lebih afdal? Jawapannya manusia. Bukan malaikat mana? Sebab apa? Sebab di antara Nabi dengan Jibril, siapa paling afdal? Nabi apa? Manusia ke malaikat? Manusia. Tapi bila kita belajar, Nabi dengan Jibril mana lebih afdal? Nabi SAW mana manusia lebih afdal. Tapi kalau kita dengan Jibril, siapa kita? Itu je. Kita jauh lah kan. Cuma hebatnya Allah SWT jadikan manusia ni, maksud bila dia buat baik, Allah SWT sangat suka sangat kebaikan. Sebab Allah SWT bangga-bangga dengan malaikat. Tengok, dalam keadaan dia ada nafsu, gangguan syaitan, dia boleh buat baik macam kamu. Syaitan dia tak ada nafsu syahwat. Malaikat tak ada nafsu. Tak ada nafsu. Tapi kalau jahat, ya Allah, neraka dia paling bawah daripada syaitan. Alhamdulillah. Syaitan kata kau ni jahat daripada aku jahat juga. Tapi kita pun bagi alasan. Bukan kau ke ganggu aku? Bukan kau ke kau yang bujuk aku semua buat jahat apa semua? Yelah, aku bujuk yang kau buat tu pasal. Dalam Quran dia bagi tahu dah. Kan? Kita akan salah balik syaitan. Syaitan kata, aku bujuk kerja aku, yang kau buat tu pasal. Maksudnya sesiapa yang ditakdirkan tu akan salahkan syaitan kat dalam neraka esok. Neraka. Syaitan pun lepas diri kan. Aku tak buat, kau yang buat. Aku bagi tahu kau ikut nasihat aku bawa. Dia akan lepas diri cakap saya bagi idea saya bagi idea je. Sedangkan benda yang sama Nabi pun bagi idea juga. Nabi pun tunjuk ajar. Kenapa kita nak ikut? Kenapa kita nak ambil yang dia? Pasal apa yang dia punya idea tu kena dengan keinginan nafsu kita. Yang Nabi punya kadang kawal sikit. Bukan tak boleh, kawal. Bila bab nasihat daripada Nabi, ada terkawal. Bila sana tanpa kawalan. Jadi kita suka ikut yang tu. Ditakdirkanlah mana ketika seseorang ni bulan Ramadan ni hati dia tak berubah. Macam mana? Okey. Jadi kita kata bulan Ramadan ni adalah bulan yang kita tarbiah diri. Tarbiah ni ada dua proses. Satu menjadi, satu tidak menjadi. Apabila menjadi, kita patut kena buat apa? Syukur pada Allah SWT. Ya Allah, Ramadan kali ini menjadi tarbiah aku, ya Allah. Tapi bila tak menjadi, adakah kita nak putus asa? Kita buat lagi. Sehinggalah benda tu menjadi. Kenapa? Kita ni hanya ikhtiar sahaja. Tapi bukan maksudnya lepas tangan, kalau tak jadi tak payahlah. Ada tak hari ni orang kata, saya malas kerja lah, saya tak kerja, tak menjadi je, malas lah saya. Tak ada. Pasal dia tahu itu kelangsungan hidup dia. Dia akan cari juga. Kalau tak boleh kerja ni. Kalau tak boleh ni dia buat. Dia buat juga. Pasal apa dia tahu dunia tempat usaha ikhtiar. Habis kalau yang ni, kalau tak jadi islah saya bulan Ramadan ni, adakah saya tak nak jadi baik? Tak. Teruskan mencari kebaikan, teruskan. Sehinggalah akhir sekali. Sebab apa? Penghujung kita tadi, kan? Kita punya penentu kita adalah hujung kita. Nabi SAW beritahu, innamal a'malu bil khawatim. Sungguhnya amalan itu bergantung pada pengakhiran, penyudah dia tadi. Berapa ramai hari ni kita tengok orang baik tapi hujung dia habis. Berapa ramai hari ni kita tengok dia orang kafir, dia ni buat jahat apa semua, tapi penghujung dia jadi baik. Dan sekali kita jangan jemulah.
Kita jangan jemu untuk kita ubah diri kita. Jangan jemu jadi baik. Ya betul. Jangan jemu untuk jadi baik. Macam hari ni kita tak jemu untuk jadi jahat. Begitu juga. Jangan kita jemu untuk jadi baik. InsyaAllah. Okay. Jadi last kali lah Mana. Saya ingat satu benda lah dalam bab ni kan. Okay. Ada orang kata kau ni buat bab baik lah. Betul. Pernah juga kita tengah buat bab baik ni, tiba orang kata kau ni buat bab baik. Kita kata memang sesuatu untuk dapatkan sesuatu tadi kena buat dulu, kemudian baru menjadi. Macam tadi sebelum kamu jadi jahat, kamu kena buat dulu. Kemudian baru jadi jahat. Tak seterus kamu jadi jahat terus. Seorang yang jadi pembunuh, mula-mula nak bunuh takut. Tapi dia buat rasa hilang. Jadi untuk yang jahat tadi, yang kamu kata kenapa kamu tak cakap buat-buat, kamu ni buat-buat jadi jahat lah. Jadi memang kita kena buat-buat. Kamu ni buat-buat lah pergi masjid. Memang kena buat-buat. Benda tu akan datang. Pada hari ni, kita hari ni buat-buat je. Mudah-mudahan dengan buat-buat ni Allah SWT beri kekuatan untuk kita buat terus. InsyaAllah. Ya Allah. Mudah-mudahan Allah terima lah. Masya Allah. Saya okay Mana. Dua soalan terakhir lah. Sebelum kita ni lah. Tak nak ambil masa Mana terlalu lama. Ditakdirkan lepas Ramadan ni tak jadilah. Macam orang kata, jangan usaha. Jangan berhenti usaha. Tapi benchmark Ramadan ni orang kata setahun sekali je pun. Tahun lepas tak jadi. Contoh tahun lepas tak jadi tu, tahun lepas janji kat diri sendiri nak full solat. Miss 3. Tahun ni ditakdirkan Allah Ta'ala tentukan tak dapat full juga. Dan lepas Ramadan amal dan semangat tu hilang Mana. Biasa ke benda-benda macam tu? Okay. Semangat tu hanya ada pada Ramadan, bila bulan lain dah jadi macam Okay. Bila kita sentuh macam ni, kita ni adalah orang yang beriman mengikut suasana. Okay. Sebab itulah bila orang yang buat jahat kan, buat jahat yang bunuh tadi, Nabi kata tukar suasana. Yang Nabi cerita kan, dia jumpa orang alim tu nasihat, tukar suasana. Kalaulah kita duduk dengan suasana yang orang ni tiap-tiap hari dia kerja solat, memang tak dapat tidak kita akan solat. Kalau kita duduk suasana orang ni mengaji Quran. Tapi kalau kita suasana orang main bola, kita akan jadi main bola. Suasana. Jadi suasana tu sangat main peranan. Macam mana kita nak jaga solat kita? Kita duduk, bawa diri kita duduk suasana masjid. Takkanlah orang kamat kita tengok je. Kita pun akan solat juga. Betul. Jaga semua. Jadi suasana tu main peranan. Mana kita carilah. Dalam bulan Ramadan jangan duduk sendirian. Carilah suasana tu. Kalau kita tak boleh baca Al-Quran dekat rumah, kita pergi masjid. Cari suasana duduk. Kita pergi madrasah, tengok ada suasana mengaji Al-Quran. Dia mengaji. Jadi malu semua muda-muda yang tengok tua. Ya betul. Malu ni tak dapat nak ubat lah. Sebabnya. Sebab apa? Kalau malu ni memang bagus. Bagus. Tapi malu dalam buat maksiat tu yang bagus. Tapi malu dalam buat amalan ni, ya Allah. Habislah kita. Maknanya tak boleh nak kita nak. Tapi tak apa, kalau seorang tadi malu untuk nak buat khalayak ramai, tak buat slow-slow. Tapi bila dah buat dah slow-slow, dah ada kemampuan, pergilah dengan jemaah yang ramai. Supaya ada kekuatan dekat situ. Sebab apa? Dalam satu hadis, Nabi beritahu dia, Al-mar'u ala dini khalilih. Seorang itu berada di atas agama kawan dia. Kalau baik kawan dia, maka baik dia. Makna seolah-olahnya, Nabi suruh, فَلْيَنْظُرْ أَحَدُكُمْ مَنْ يُخَالِلْ. Hendaklah kamu pilih dengan siapa kamu nak berkawan. Kawan tadi bawa peranan untuk jadikan kita baik. Tapi kalau kawan tadi bawa jahat, jahatlah kita. Jadi suasana tadi kita cari. InsyaAllah dalam suasana yang kita cari akan ubah kita, insyaAllah. Dan suasana tu kita akan jumpa pada Ramadan ni. Ya betul, insyaAllah. Suasana tu jumpa pada Ramadan. Kemudian lepas Ramadan pun akan jumpa juga. Cuma kita nak ke tak nak. Itu je cerita dia. Untuk yang terakhir lah Mana. Ya. Banyak dah terakhir ni. Tapi itulah kata. Dia jadi macam nak belajar ketagihan. Buat ketagihan ilmu. Macam Mana kata dia kan. Ketagih betul ilmu tu. Ya, tinggi sangat benchmark tu. Kita belajar ketagih dulu. Ketagihan ilmu ni. Jadi Mana, untuk yalah, pesanan kepada ketua keluarga lah. Tak kisah dia ni ada anak ke, ataupun yang belum berkahwin ke. Pada bulan Ramadan ni macam mana dia nak upgrade diri dia menjadi bakal ketua keluarga yang lebih baik. Dan waktu sama
tak meninggalkan apa yang patutnya dia tak meninggalkan. Macam mana orang kata bulan puasa ni patutnya Quran tu dah full force lah. Tapi waktu sama seseorang ni dia ada obligation dengan keluarga dia. Dia perlu bekerja. Dan waktu sama dia perlu macam mana cakap tadi. Jadi macam mana dia nak upgrade diri dia sendiri untuk pastikan kali ni dah lah aku akan dapat lah Ramadan kali ni. Okey. Yang pertama sekali, kita jangan pergi pada perkara sunat dulu. Kita tengok pada perkara yang wajib. Itu, tumpukan pada perkara yang wajib. Kemudian sunat ni adalah tambahan. Dalam bulan puasa ni, bagaimana kita dapat islah balik diri kita untuk betulkan balik, iaitu supaya kita dapat jaga solat 5 waktu kita secara berjemaah. Untuk itu kita fikir, kalau boleh saya nak bawa anak-anak saya ke masjid supaya dapat hidup. Kenapa? Bila kita bawa anak-anak ke masjid, maka dia akan ikut solat sunat. Lepas tu dia akan tengok ada orang berzikir, ada orang baca Al-Quran, ada orang gini, majlis ilmu sebagainya. Dekat situ terbawa. Kita fikir untuk selesaikan yang fardu. Kemudian puasa. Selesaikan apa? Sebab apa? Bila kita pandang pada konsep sunat tu terlampau banyak sangat sehingga kita rasa, alah, aku nak buat macam satu. Bila kita dah fikir yang untuk jaga yang fardu ni, barulah kita tengok benda yang sunat yang lain. Maka kita tak akan jadi beban pada waktu tu. Dan mudah untuk kita nak buat. Dan sebenarnya, sunat ni adalah satu perkara yang paling mudah banding dengan fardu. Sebab apa? Sunat ni, dia tak tingkat dengan macam mana fardu. Contoh, sembahyang sunat. Kalau seorang tadi, dia tak boleh berdiri, dia boleh duduk sembahyang sunat. Kalau dia tak sakit pun boleh duduk, ya. Tapi kalau seorang yang sembahyang fardu, kalau dia tak boleh berdiri, dia boleh duduk. Kalau dia tak boleh duduk, dia boleh baring. Itu sembahyang fardu. Tapi sembahyang sunat, kalau seorang tadi boleh berdiri, tapi nak duduk, boleh duduk. Maksudnya banyak kelonggaran dalam sunat. Puasa fardu, kalau seorang tadi dia batalkanlah puasa dia, batal, dia kena ganti tak? Kena. Puasa sunat kalau dia batal di tengah-tengah, dia perlu ganti. Maksud banyak kelonggaran dalam sunat. Yang hari ni kita nampak, pening sangat. Sebenarnya benda-benda sunat tak susah pun. Dan benda sunat ni sebenarnya dapat menampungkan akhir. Contoh macam zakat. Zakat dia ada had dia. Sedekah dia tak ada had. Bila-bila boleh. Apa keadaan pun boleh. Dia tak ada amount yang tertentu. Mana benda mudah. Jadi kita jangan fikir pada buat benda-benda yang sunat. Ataupun benda-benda yang harus. Benda harus lagi lah. Jadi fikir untuk jaga benda yang wajib dulu. Kemudian baru kita akan fikir sunat-sunat tu adalah menampung. InsyaAllah daripada situ kita tak rasa beban sangat. Dengan kita nak pergi kerja lagi, nak bagai. Kita rasa nak kejar sana kejar ni, tak terkejar. Okey. Ni terakhir daripada saya, bukan daripada penonton. Ada tak masa yang Nabi tak pakai kopiah? Maksudnya keperluan ke berkopiah, berserban ni mana? Inilah penutup orang kata sebelum nak ke Ramadan ni. Okey. Salah ke kalau tak bertutup kepala? Salah ke? Ada tak masa yang Nabi tak menutup kepala? Dan kenapa penting sangat tutup kepala ni? Itu ialah mana. Last, insyaAllah. Okey, satu, kopiah ni bukan saja sunnah. Okey. Bahkan dia syiar Islam. Itu. Dan bila kita tengok, sahabat-sahabat pun pakai kopiah. Nabi pun pakai kopiah. Tapi ada masa juga ada yang Nabi tak pakai kopiah pun ada juga. Contohlah bila buat ihram, Nabi tak pakai kopiah. Dan memang kita buat ihram tak pakai kopiah. Tapi waktu-waktu lain kebanyakannya Nabi pakai. Dan begitu juga Nabi pakai serban. Dan bila kita tengok di antara riwayat Tirmizi yang sebutkan perbezaan di antara musyrikin punya serban dengan kita punya serban, iaitu kita pakai al-imamah alal qalanis, iaitu serban di atas kopiah. Sebab itu kita pakai kopiah dulu, kemudian kita pakai. Dan Nabi SAW suka pakai minyak zaitun. Nabi akan sapu minyak zaitun. Kemudian atas minyak zaitun tu biasa dia meresap, Nabi akan guna kain dulu, letak atas. Kemudian baru pakai ikat. Ini bukan saja sunnah Nabi SAW, bahkan para sahabat pun, kalau kita tengok riwayat dalam Musannaf Ibn Syaibah pun ada sebut juga tentang sahabat-sahabat pakai tutup kepala dan sebagainya. Bahkan dalam hadis yang sahih pun kita tengok Nabi SAW ada satu masalah, iaitu masah al-masu' 'ala al-imamah,
iaitu sapu di atas serban. Tahulah bahawa Nabi pakai serban. Bila Nabi SAW fatah Mekah, Nabi pakai serban. Jadi bila tengok banyak riwayat-riwayat serban, tapi bukan maksud kau orang tak pakai ni salah, tak. Jadi satu syiar orang pakai kopiah, ni satu syiar. Betul? Sampai orang tahu hari ni kalau orang pakai kopiah ni orang Islam ni. Saya pernah dulu saya belajar dekat apa dia? Dekat India lah. Saya berkawan dengan orang Indonesia juga. Dia ada satu majlis dia dekat embassy dia lah. Dia bawa. Saya orang madrasah. Jadi saya akan pakai kopiah. Okey. Waktu tu dia kira dah kira tahap orang dulu panggil tahap gaban lah saya ni. Selamba lah. Selamba maksudnya saya boleh pakai seluar, lepas tu pakai t-shirt je. Kan dulu saya kalau kurang-kurang t-shirt ni kena lengan panjang. Dia pakai tu lah. Kira dah habis rock lah tu. Tapi kopiah saya tak boleh nak tinggal kan. Pasal saya rasa malu. Pasal saya orang madrasah. Saya rasa macam suasana madrasah, suasana yang kita pakai. Lepas tu kawan saya kata, tak payahlah pakai kopiah ni majlis orang yang macam-macam. Tambah lagi dia orang ni Pancasila kan. Jadi macam-macam jenis, ada orang Kristian, ada yang Hindu bagian ni apa semua. Seolah-olah macam raikan lah apa semua. Lepas tu dia pun bagi tahu orang Yahudi pun pakai kopiah. Saya time tu saya rasa macam nak marah saja. Rasa macam tak seronok. Kenapa nak babitkan orang Yahudi punya kopiah dengan kita ni? Dan sekali saya tunjuk dia, ni kopiah saya. Saya kata, saya punya kopiah, kemudian pandang muka saya ni, ada macam Yahudi tak? Oh, tak ada. Jadi jangan bandingkan. Saya kata, kalau saya pakai kopiah macam ni, dan syiar Islam, orang nampak memang orang Islam. Dan memang Alhamdulillah, kalau kita pergi mana-mana pun, kalau kita pakai kopiah, orang tahu dah, tu orang Islam. Betul. Sebab Yahudi dia ada, kopiah dia kecil je. Dan orang pakai macam tu, orang tahu, ni Yahudi. Kita kopiah kita macam ni, orang tahu dah kita orang Islam. Sebab itu kopiah ni salah satu daripada syiar Islam. Jadi benchmark tertinggi bagi seorang lelaki ni adalah menutup kepala lah. Boleh katakan macam tu lah. Itu yang terbaik lah. Itu yang terbaik. Pakai kopiah. Tapi fashion hari ni macam-macam. Ya. Kadang topi tak ada sudu, kadang topi ada sudu. Dimulakan dengan tu boleh lu mana? Kita bimbang satu hari nanti sunnah yang asal tu akan hilang, itu je. Sebab itu kalau kita bagi orang yang sedar, kita kekalkan lah. Nak buat macam mana dah. Macam hari ni lah, dulu jubah kita tengok, sekarang macam-macam fashion lah. Jubah perempuan macam tu juga. Dulu pun jubah kan. Purdah pun macam tu juga. Tapi bagi kita orang yang beriman dan bertakwa, kita kekal lah. Maksud tadi adalah supaya kita dapat tutup aurat dan syiar Islam tadi dapat pelihara. Masya Allah. Terima kasih banyak Allah. Sangat-sangat mencerahkan segala apa yang tak cerah sebelum ni lah. Bermain kat dalam fikiran hati semua. Jadi insyaAllah, tuan-tuan dan puan-puan, Alhamdulillah kita dah dapat dah segala rumusan pencerahan. Dan yang paling penting sekali, soalan yang terakhir itulah, adakah Nabi akan bertutup kepala, pun dah dijawab. Jadi tak timbullah perasaan ataupun ada tomahan yang mengatakan, ada fikiran orang bangsa lain pun, agama lain pun pakai kopiah. Dan kita dah dapat jawapan yang jelas daripada Syekhul Hadis kita. InsyaAllah semoga bermanfaat untuk pihak kami dan pihak anda tuan-tuan dan puan semua. InsyaAllah sekali lagi podcast ini dibawa khas oleh Royal Habibi Coffee. InsyaAllah segalanya dia ada rezeki lagi, kita bersama ulama yang lain. Dan sekiranya tuan-tuan dan puan ada apa-apa soalan yang berkaitan dengan agama, ingin mengutarakan soalan, letak saja soalan di bawah. InsyaAllah admin kami akan jawab dan berikan kepada Maulana. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. InsyaAllah salam Ramadan segalanya dia. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.